Okay, sekarang ni Alif kita mari nak tengok jok lah dengan anak kalibu Lepas tu habis misu maisin ni lah. Lepas tu kita tengok bagai-bagai orang kata bagai lama. Antara kereta lama biter ni. Lepas tu mutu tak aja kita tengok lah. Dan sekarang ni kita mari di alah kosong rumah ni. Pokcik ni dia menyipir bagai-bagai lama lah. Jadi kalau ikut ke kita ni mari ni kita tertarik nak tengok mutu ni. Mutu gapo ni kita aja tengok lagi ni. Dengan lapu besar gini. Lepas tu dengan sik gini kita tak aja tengok ni. Tengok. Tu kan ada komen. Mutu gapo ni? Tengok. Ni juragun ni. Kita rasa kita mutu ni kita tak ada lagi. Meta dia. Siapa sini rajin tengok mutu ni. Lepas tu kita sini pun kita tengok pun dia ada kereta kuah gini. Jadi dalam sikit lagi pasalnya tu dia tunjuk tadi dia beki body apa. Ni kali ke Volkswagen Beetle kali kira ni. Kau Volkswagen ke apa tu ada mau tengok. Kali ikut ke kita tengok banyak sini 3 butir ada Volkswagen ni Volkswagen Beetle ada tak silap ni Jadi dia pun tunjuk tadi pocik ni tunjuk tadi dia beki body apa tu. Ni tak kaya takut lah. Tu engine dia royak tadi. Kali kita mari saja lah bila kita nak tunjuk proses demo lah. Kaya 3 butir ada 1, 2, 3. Kereta. Pasal lagi ni mutu ni, dia mutu sama dengan model. Ni mutu ni. Tu rare kot ni kali ni. Kita aja tengok kot ni. Ni mutu ni. Tengok. Kalau ikut ke lapu besar. Payah meta je lagu. Tu ada yang mau komen. Siapa biasa tengok mutu ni? Tengok Eju. Kita tak ada mana bawa mutu, tapi kita tengok ni kita tak aja tengok lagi lah. Dia tunjuk kita ni. Gini dah kita boleh mari nak tengok hijau lagi kan. Gila besar mau letak kaki. Lepas tu kepala dia besar. Tapi dia. Kalau biasa tengok tengah komen, mutu gapo ni? Takut orang tua-tua dulu bak follower kita mau orang tua ni. Boleh royak mutu nama gapo lah. Kita tak tengok ni. Baik-baik ya.